Dia nampak kemas lah, dia tak nampak kembang. So kalau kata nak pakai spotlight macam ni, dia perlu pakai crash bar. Tapi kalau tak nak pakai Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada sebiji motor ARIIC GT. Okey. Okey, so bentuk dia sebutan dia macam tu lah. Dia 318. Okey, ni daripada Shah Alam Section 22. Okey, so customer ni dia okey. Job untuk customer ni adalah untuk buat pemasangan spotlight. Okey, so customer ni bawa sendiri lah, beli sendiri spotlight model ni. Okey. Untuk saya pasang lah. Okey, so kalau kata kebanyakannya spotlight yang saya dapat kotak macam ni, kebiasaannya dia dah ada bracket lah. Okey. Sebab saya message customer, saya cakap dah ada bracket ke belum, dah ada switch ke belum. Okey. So dia dah ada bracket. InsyaAllah kita pasang lagi senang lah. Tapi kalau untuk kalau motor macam ni, kalau motor yang jenis lebar macam ni, besar macam ni, saya recommend untuk pakai spotlight yang lebih besar sikit, petak. Okey, kalau nak nampak cantik lah. Okey, so kalau kata sekejap lagi, kemungkinan dia petak keadaan macam ni. Okey, so dia ada crash bar. Kalau dia tak ada crash bar, tak boleh pasang tau. Kemungkinan dia kena pakai spotlight yang kecil letak kat bawah ni. Okey, so kita akan letak dekat sini. Sini lah, mungkin kat sini, ataupun bawah ni, ataupun kat atas ni. Dia macam tu. Okey, sekali lagi dekat atas ni ataupun bawah ni. Tapi untuk spotlight jenis macam ni, dia tak ada arah tau. Okey, so dia kebiasaannya dia akan random. Okey, dia terus bulat macam tu saja. Okey, kalau untuk spotlight ada setengah spotlight pula. Okey, dia biasa spotlight ni dia ada dua model dia. Dia ada arah tuju dia. Okey, straight dia tuju ke situ. Dan lagi satu dia terus bulat. Okey, kebiasaannya macam ni, dia bulat. Tapi tak tahulah untuk model ni macam mana. Okey, jadi kita tengok selepas siap pemasangan spotlight ni dekat ARIIC GT ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat ARIIC ni. Okey, ARIIC GT. Okey. So customer ni bawa spotlight yang bukan jenis biasa punya. Okey, kalau anda tengok, anda pernah tengok video-video saya sebelum ni, saya dah pernah pasang yang 4 biji macam ni. Okey. So yang 4 biji macam ni, yang ni jenis mahal punya. Okey, bukan yang jenis biasa, ni jenis yang baik punya. Okey, sebab tadi kita dah test dekat jalan. Okey. Dia punya suluhan memang gila punya, memang gila punya gila lah. Okey, tak padan lah dengan harga customer ni beli ada voucher dalam 200 lebih. Tapi kalau ikut harga ni saya rasa 500 standard harga dia untuk spotlight jenis macam ni. Okey, so macam saya bagi tahu, kebanyakannya spotlight ni diorang ada clone tau. Okey, jadi bila clone, anda beli tu anda akan dapat yang biasa punya, yang harga RM180 kan. Okey, bila anda tengok sama, anda jangan bandingkan ni, anda tengok harga je. Yang ini memang mahal dan baik punya. Kita dah test, kita dah cuba. Dan dia ada pelbagai fungsi lah. Okey, daripada flasher, lepas tu untuk motor ni yang best ni, yang bagusnya, semua fungsi dia, high beam, passing light dengan horn boleh guna. Okey, so saya tunjukkan sikit kat depan ni saja. Tadi saya buat kat jalan, memang puas hati untuk spotlight ni. Okey, kita on. Ambil sikit. Okey. Okey, kita on. Okey, so button dia macam ni sebab untuk motor ARIIC ni dia tak ada lubang skru apa tau. Okey, jadi kita kena gam kat sini je. Okey, tapi gam pun kita bukan gam bodoh lah. Kita letak satu ubat gam dulu kat sini. Okey, so kita test dulu nombor 1. Okey, tak apa, nanti saya bawa keluar lah untuk tunjuk anda macam mana spotlight ni berfungsi tau kat luar tau. Anda nampak ini kecil je kan, sebaris je kan. Okey, so untuk single mode dia ada kuning, dia ada putih, dan kuning. Okey, kedua untuk flasher mode dia ada 2 mode, 1, 2. Okey, sebabkan sekarang pun dah pukul 1. Okey, cara knock off dia, matikan dia. Okey, sekarang pun dah pukul 1, saya tak boleh nak tunjuk bunyi horn dia macam mana. Horn dia kuat tau, horn dia bukan biasa-biasa ARIIC ni. Dia dah macam horn padu saja tu. Okey, so saya tekan passing light. Dia berfungsi dengan baik. Dia berfungsi. Cun, horn dia pun jadi. Horn dia lain sikit. Okey, so kita tunjuk kat depan. Okey.
Okey, saya tunjukkan sedikit untuk keadaan gelap ni. Okey, kita akan on lampu kuning. Tadi nampak dia sebaris dia kuning ni. Okey, saya tunjuk. Okey, nampak tak suluhan dia macam mana? Terang tu. Okey, so kita try putih. Nampak terus ke atas sana. Dia punya tajam tu tak boleh borak lah. Okey, dia ni putih dan kuning. Okey, nampak So ini yang saya kata bukan harga 100 orang spotlight ni. Ni bukan RM80 punya spotlight. Okey, so kita tengok pressure dia. Nanti anda tak percaya kenapa dia mahal, kenapa dia murah. Okey, sebab spotlight ni mahal dan murah ada sebab dia. Cara suluhan dia. Okey. Dia macam ni, dia tak silaukan mata orang tau. Okey, dia memang tak silaukan mata orang. Itu yang anda kena tahu. Okey, so kita nantikan. Okey. Kita tengok passing light dia. Okey. Okey. Kita gambar. Okey. So saya tunjukkan sedikit spotlight ni dia hidup. Okey, so saya tunjukkan sedikit gambaran spotlight ini dekat ARIIC ni. Okey, so beginilah dia punya gambaran untuk spotlight dia. Okey. So dia yang cantik dia sebab apa tau? Dia betul-betul duduk dekat sini tau, bracket ni. Okey, bracket ni betul-betul duduk kat sini. So dia nampak kemas lah, dia tak nampak kembang. So kalau kata nak pakai spotlight macam ni, dia perlu pakai crash bar. Tapi kalau tak nak pakai, boleh letak kat tepi ni, bawah ni. Kita pakai EMS T1. Okey, so nampak kalau kita pakai bracket 6 macam ni, kita pakai bracket 6 macam ni, dia akan terkeluar sikit. Bukan sikit lah, banyak dia jadi capang. So yang ini betul-betul ngam-ngam. Okey, so itu sahaja. Pada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori elektrikal, boleh terus call atau WhatsApp saya dekat nombor yang tertera. Okey, so macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada pemotongan wayar, tak ada curi karen. Okey, jadi kalau ada berlaku masalah pada aksesori macam lampu ni saja yang akan short. Okey, dia tak ada ganggu motosikal anda. Okey, so itu saja. Boleh kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey, ciao.